Tiada terasa air mataku membasahi pipi. Aku Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang setia bersama kami. Selamat datang ke podcast bahasa kita pada hari ini yang bertemakan digital dimanfaati, adab diteladani. Dalam dunia yang serba pantas dan semakin dipacu oleh teknologi, ruang digital sudah jadi tempat utama untuk kita berkomunikasi. Tapi timbul satu persoalan yang penting. Adakah bahasa Melayu masih terpelihara dan dimartabatkan dalam arus digital ini? Bersama saya sekarang ada dua tetamu istimewa, iaitu Zan, seorang aktivis bahasa yang giat memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang, dan Fayad, pakar komunikasi digital yang banyak mengkaji hubungan antara bahasa dan juga teknologi. Terima kasih Zan dan Fayad kerana sudi bersama kita hari ini. Terima kasih Amin. Senang lepas. Kita mulakan dengan Zan. Pada pandangan anda, bagaimana bahasa Melayu boleh terus dimartabatkan dalam dunia digital yang serba mencabar ini? Okey, bahasa Melayu mesti terus dimartabatkan melalui penggunaan yang betul dan bukan sekadar dalam urusan rasmi, tetapi juga dalam komunikasi harian, termasuk media sosial. Bahasa ini melambang jati diri dan maruah bangsa. Bila kita guna bahasa dengan betul, sebenarnya kita sedang memati identiti diri kita sendiri. Menarik. Tapi ada yang kata bahasa Melayu baku terlalu formal untuk media sosial. Apa pandangan Zan? Saya faham pandangan itu. Dalam media sosial, kita boleh berbahasa secara santai, tetapi jangan sampai merosakkan struktur dan makna. Tak salah guna gaya ringan, asalkan masih sopan dan jelas. Elakkan ejaan pelik macam SY sebagai saya atau AQ sebagai aku, kerana itu bukan moden, tetapi boleh merendahkan mutu bahasa. Saya setuju dengan awak ya. Sebab kadang-kadang orang ni terlalu nak nampak moden sampai bahasa sendiri pun jadi mangsa. Sedangkan cara kita berbahasa sebenarnya mencerminkan cara kita berfikir. Bagus. Pandangan daripada dua panel kita. Baik, kita beralih kepada Fayad pula. Anda sering menyebut tentang teknologi ni boleh jadi sahabat pada bahasa. Macam mana? Cuba sampaikan. Saya akan terangkan sekarang ni ramai yang anggap teknologi sebagai ancaman. Tapi sebenarnya teknologi ni boleh menjadi alat terbaik untuk memperluas penggunaan bahasa Melayu, tapi dengan syarat kita gunakan bahasa Melayu tu secara berhemat. Kita gunakan teknologi tu secara berhemat. Maksudnya sekarang ni banyak aplikasi yang menyokong bahasa Melayu, seperti aplikasi pembelajaran, perisian terjemahan, sampailah dekat kunci pintar kita boleh gunakan. Semua ni boleh bantu kita untuk menggunakan bahasa itu, dan kita kekal menggunakan bahasa itu secara relevan lah. Jadi teknologi bukan lawan, tapi sebenarnya perlu berbahasa. Betul yang awak cakap tu kan. Sebab sebagai contoh lah kan, guru boleh gunakan platform digital untuk ajar kosakata atau tata bahasa secara interaktif.
Contohnya dalam kelas ada dia gunakan teknologi yang ada sekarang. Contohnya kita boleh guna Smart TV. Salah satu teknologi yang kita boleh gunakan untuk kita jadikan pembelajaran itu lebih menarik, dan kita boleh tarik minat murid itu melalui teknologi. Sekarang pula anak muda boleh hasilkan kandungan kreatif seperti blog, puisi digital dengan video pendek dalam bahasa Melayu. Tapi yang paling penting, apa yang saya nak cakap sekarang ni, semua ni kena dibuat dengan adab dan tanggungjawab. Jangan gunakan ruang digital untuk menghina bahasa sendiri atau menyebar kata-kata kesat. So, kalau kita nak guna teknologi ni, kita tak boleh nak gunakan bahasa kesat, tapi tak boleh terlalu formal. Dia tengok pada keadaan. Kalau kita perlu gunakan style formal, kita boleh gunakan style formal, tetapi tak boleh menggunakan bahasa yang terlalu kasar atau kesat. Saya setuju dengan ayat awak yang kita kena gunakan bahasa ni ikut keadaan. Macam ada waktu kita boleh santai, ada waktu kita boleh formal, tapi tetap kita tak boleh nak terlalu kasar dalam bahasa. Contoh dengan pakai kata-kata kesat. Saya juga suka bila saudara Fayyad dia ada sebut tentang adab dan tanggungjawab. Sebab kadang-kadang kita terlalu bebas dalam dunia maya sampai kita lupa nilai sopan santun tu. Betul tu Amin. Kita pun perlukan adab. Bila menulis komen, kita kena gunakan bahasa yang sopan. Bila kongsi maklumat pula, pastikan sahih. Adab digital ni yang menentukan sama ada kita pengguna bijak atau sebaliknya. Bagus awak punya Zan. Pada pandangan awak, apa cabaran terbesar untuk pastikan bahasa Melayu kita ni terus dipelihara walaupun dalam alam digital sekalipun? Saya rasa cabaran paling besar ialah sikap kita sendiri. Ramai yang malu guna bahasa Melayu sebab takut nampak kolok. Macam nampak kolok ni maksudnya kalau kita sedang sembang, kalau kita guna bahasa Melayu yang full, yang perfect lah, dia akan contoh orang ni kata sedangkan bahasa Melayu ni kaya, serba sesuai untuk bidang sains, teknologi, ekonomi dan sebagainya. Kita kena ubah persepsi dulu. Kerajaan, pendidik dan pengguna perlu ganding bahu, wujudkan lebih banyak kandungan bermutu dengan bahasa Melayu di platform digital. Bila kandungan menarik, orang akan hormat dan guna bahasa itu. Saya setuju dengan awak tu Zain. Saya nak tambah sikit. Teknologi macam kecerdasan buatan ataupun dikenal sebagai AI sekarang, contoh macam ChatGPT, boleh bantu kita untuk membina sistem yang boleh membuatkan kita faham bahasa Melayu, seperti pembantu maya, pengecaman suara dan terjemahan automatik. Kalau kita tak ambil peluang yang ada sekarang untuk menggunakan teknologi yang ada, bahasa kita ni akan ketinggalan dalam bidang teknologi. Jadi maksudnya kemajuan teknologi ni dia bukan ancaman, tapi peluang asalkan kita gunakan dengan bijak dan beradab. Macam tu maksud awak? Betul Amin, tepat sekali. Itulah maksud sebenar saya tentang tema kita hari ini. Tema kita hari ini itu kan pasal tentang digital dimanfaati, adab diteladani. Digital itu alat untuk digital itu alat, adab itu panduan. Bila dua-dua itu digabungkan, kita bukan saja dapat memartabatkan bahasa Melayu, tapi juga dapat memperkukuh budaya bangsa dalam dunia yang moden sekarang. Terima
sebelum kita tamatkan, saya nak minta pengurusan ringkas daripada kedua-dua panel. Boleh? Okay. Bagi saya, cintailah bahasa Melayu dan gunakanlah dengan penuh hati. Jangan tunggu bulan bahasa saja nak bangga, banggakan sendiri. Bahasa yang digunakan dengan beradab menggambarkan bangsa yang berdarah. Saya pula nak tegaskan yang teknologi bukanlah satu musuh kita. Jadikan ia sebagai sahabat bahasa. Gunakan teknologi untuk kita memperkasa, bukan merosakkan bahasa. Bila adab kita dijaga, bahasa pun akan terus hidup. Betul. Kita juga kena jaga adab untuk kita mengaplikasikan bahasa tersebut. Contoh macam dalam media sosial, dalam percakapan harian sekalipun dengan orang sekeliling kita. Macam kita pun ada belajar juga tentang laras bahasa contoh pada keluarga. Pada keluarga pula macam mana kita nak address ataupun macam mana kita nak macam mana kita nak panggil seseorang tu. Contoh kalau mak, cara kita bercakap dengan mak kita mestilah sopan juga kan, tak adalah macam nak kurang ajar sangat, biadab sangat. Okay, saya nak tambahkan. Boleh. Saya nak ceritakan pendapat saya lah. Pendapat saya tentang bahasa ni dalam media sosial. Sebagai contoh, pada hari lalu saya ada tengok kat Twitter, ada sebuah siapa yang saya tengok, dia menggunakan bahasa yang sangat kasar. Seperti contoh cibai, sial, macam tu. Menurut pandangan saya, benda tu tak wajar pun dipublishkan dalam macam dibahaskan atau disebutkan dalam media sosial. Sebab media sosial ni ramai, contoh yang dah umur, remaja, dan kadang-kadang kanak-kanak pun ada juga yang pakai untuk mencari bahan rujukan orang untuk belajar. Seperti tu lah. Saya nak tambah sikit lah daripada pendapat Izan tadi, daripada apa yang dia lihat dekat media sosial sekarang. Kita nampak sekarang anak muda, bila diorang diberikan teknologi seperti phone, telefon pintar tu, diorang tidak menggunakan secara baik. Diorang sekarang dapat pada umur yang awal daripada kita dulu. Kita dulu kan kita dapat mungkin dah darjah 6 sebelum masuk sekolah menengah kan. Diorang darjah 1 ada yang dah 5 tahun, 4 tahun pun dah dapat phone. Dari situ diorang, kita nampak yang diorang kurang bersosial satu. Lepas tu penggunaan bahasa pula untuk saya kaitkan, diorang belajar, diorang banyak main game dan tengok video orang yang main game tu daripada Indonesia. So penggunaan bahasa Melayu tu kurang lah. Diorang banyak menggunakan bahasa Indonesia, Kerancuan bahasa. banyak kerancuan bahasa. So saya nak bahaskan penggunaan teknologi kepada kanak-kanak sekarang, pada remaja muda, nampak tidak terkawal lah. Kita nampak dia orang main phone hampir setiap masa, kurang berkomunikasi dengan orang. So daripada tu kita boleh tahu yang bila dia orang masuk sekolah, penggunaan bahasa pun makin kurang. Sebab dia orang kurang bersosial, dia orang tidak tahu cara penggunaan bahasa Melayu yang betul. Lepas tu dia orang pula belajar banyak tengok video daripada negara Indonesia, video negara lain. So penggunaan bahasa Melayu tu dah semakin kurang lah. Sekarang bahasa Melayu tu macam tak dimanfaatkan oleh anak muda. Sikit saya bercakap daripada apa yang Zen dan juga saya ketika tadi tentang penyebaran maklumat dalam media sosial.
tentang bahasa juga. Contoh macam ada influencer-influencer ataupun pengaruh yang terkenal jugalah. Contohnya macam Azan Ali, dia pun kerap kali juga dia post dalam media sosial dia video-video dia bahas ataupun dia merunut ataupun dia bercakap lah tentang sesuatu perkara yang dia hadap. Contoh macam ada pada sebelum-sebelum ni dia bahaskan tentang hal remeh je, tapi dalam ayat-ayat dia diselitkan dengan carutan, dengan bahasa-bahasa kasar. Sesetengah pihak mungkin akan menyokong sebab isi dalam percakapan dia tu, tapi sebenarnya kita juga perlu nasihatkan, perlu beriktibar pada diri sendiri. Kita nak membuat laporan sekalipun, nak bercakap tentang keburukan seseorang ataupun sesuatu perkara, kita kena menjaga adab dalam bahasa. Kita kena menggunakan bahasa-bahasa yang sopan dan bersesuaian lah dengan isi dalam percakapan kita. Kisah tadi dengan saya tadi, saya tadi boleh kata kami salah satu cara untuk mengarungi penggunaan bahasa besar atau bahasa kasar dalam media sosial. So saya nak membantras, Baiklah. hentikanlah. Jadi mempertabatkan bahasa Melayu. Pada pendapat saya juga, pendapat saya, salah satu cara kita nak bantras ataupun nak mentabatkan bahasa Melayu dalam media sosial adalah dengan kita ia daripada aspek diri kita sendiri. Kita boleh membuat posting tentang aktiviti bahasa. Contohnya macam kita membuat puisi, sebab pada zaman sekarang ni walaupun puisi tu dah lama wujud, tapi dia tetap ada dan tetap diminati oleh segelintir dan kebanyakan lah remaja-remaja dan semua rakyat. Sekarang ni pendapat saya yang utama, kita boleh menyelitkan juga penyebaran maklumat tentang bahasa dalam media sosial untuk tujuan pendidikan, untuk kongsilah sesama kita. Okay. Daripada saya juga cara untuk membantras penggunaan bahasa besar atau bahasa kasar dalam media sosial, setiap membuat aplikasi media sosial maupun dalam pemandangan video perlu menghadkan penggunaan bahasa yang kesat dalam media sosial ataupun dalam pemandangan video. Dari cara ini semua pengguna akan lebih kurang menggunakan bahasa yang kesat, bahasa yang kasar. Selain itu kita nak kurangkan penggunaan bahasa besar dalam media sosial. Dengan era yang digital sekarang kan tengah maju, penggunaan teknologi yang maju sekarang ni, kita dapat lihat yang penggunaan media sosial pada kanak-kanak, pada remaja, pada orang dewasa, giat digunakan
di seluruh dunia sebab kemajuan teknologi yang ada pada dunia sekarang. So kita dapat lihat yang media sosial ni memang digunakan oleh hampir semua orang. So daripada itu kita dapat lihat yang kita kena kurangkan. Kalau di sekolah, guru-guru perlu dia kena menekankan macam aktiviti yang menggunakan bahasa yang lebih aktif lah. Contohnya aktiviti tak pun program bahasa, tak pun membantu. Yes, Contohnya macam betul. Pertandingan memberikan peluang tu dekat murid-murid sekarang untuk join, untuk sertai pertandingan bahasa supaya mereka tidak sedih, dan diorang tahu lah apa. Contohnya kalau program ataupun aktiviti ni diorang akan tahu yang penggunaan bahasa kesat ni memang tidak boleh dari segi dan tidak relevan lah. Dalam agama pun penggunaan bahasa kesat ni dapat mendatangkan dosa kepada kita. Betul. Okey. Saya nak tanya lagi. Saya tanya, apakah punca penggunaan bahasa kesat dalam media sosial? Punca penggunaan bahasa kesat dalam media sosial. Bahasa kesat, bahasa kasar. Kalau daripada pendapat saya, punca terjadinya penggunaan bahasa kesat dalam media sosial ni, faktor utama dia disebabkan oleh pengaruh daripada luar lah. Contohnya Rakan sebaya. rakan sebaya daripada luar. Maksud saya daripada pengaruh daripada luar tu, contohnya pada zaman sekarang kan dah ada percampuran bahasa daripada bahasa Inggeris juga kan, dan juga terjadi bahasa singkatan. Bahasa Melayu kita dah ada bahasa singkatan, dan juga bahasa Inggeris pun dah ada singkatan pada zaman sekarang. Jadi itu menyebabkan jadinya bahasa rojak. Bahasa rojak tu boleh juga membawa kepada penggunaan bahasa-bahasa kesat. Contohnya macam shit. Kalau dalam bahasa Indonesia pula, goblok, dia boleh menyebabkan penggunaan bahasa Melayu jadi tercemar, jadi macam tercampur dengan bahasa-bahasa lain. Kita tak boleh beza mana bahasa Melayu, mana bahasa Indonesia. Right. Kalau kita dapat sama lah kan, soalan ni tadi punca penggunaan bahasa kesat sekarang. Salah satunya penggunaan teknologi yang tidak penggunaan teknologi yang tidak memang lah daripada orang sekeliling. Lepas tu pengaruh daripada orang sekeliling, contohnya rakan-rakan, itu pun dapat menjadikan kita, contohnya kita bila dengar tu kita akan terikut-ikut. Saya ada soalan nak tarikan kepada kamu dulu. Bagi pendapat kamu dulu lah, pihak mana yang sepatutnya mengambil tindakan untuk membanteras penggunaan bahasa kesat dan perancang bahasa? Pada pendapat saya, pihak yang sepatutnya peranan yang besar dalam membanteras penggunaan bahasa kesat dalam media sosial ni, sepatutnya bermula dari diri sendiri sebenarnya. Sebab
kalau diri sendiri tu tak berniat nak berubah, masa kesatuan akan terus berlanjutkan. So dengan itu kalau dia berlanjutan, nanti generasi yang akan datang akan terikut dengan bahasa yang kasar tersebut, bahasa besar tersebut. Jadi benda ni akan berperangan, dia tak akan berhenti. Lepas tu peranan ibu bapa juga, ibu bapa kena peranan penting juga. Sebab mereka sepatutnya fikir wajar lah. Wajar sebab takkanlah dia orang nak bagi handphone dekat anak diorang pada umur yang kecil. Jadi untuk 6 tahun, 7 tahun macam tu. Kalau diorang berfikir wajar, diorang sepatutnya boleh pinjamkan je lah handphone diorang kepada anak diorang, supaya kalau diorang main handphone tu diorang tak berlebihan dari segi masa. So diorang tak abaikan pelajaran dalam macam tu. Ada kata ni kerajaan tu kena memainkan peranan yang penting juga lah. Dari segi sekarang kita dapat lihat yang teknologi menjadi punca kanak-kanak ni. Dia tidak menggunakan bahasa yang betul. Lepas tu kerajaan juga perlu menghadkan umur penggunaan telefon pada kanak-kanak. Sebab kita dapat lihat yang kerajaan sekarang tu tengah menggiatkan untuk penggunaan telefon di bawah umur 16 tahun tidak boleh digunakan, atas 19 boleh digunakan penggunaan telefon. Itu salah satu perkara yang penting lah, dan kerajaan perlu menjalankan lah perkara itu. Sebab kita dapat lihat kanak-kanak sekarang, saya boleh katakan agak berbahaya tidaklah. Dia dah teruk dari segi adab, dari segi percakapan tu salah satu daripada adab lah. Adab mereka sekarang kurang pada orang yang lebih tua, kepada orang sekeliling. Betul tak? Dapat Betul. Pendapat daripada saya tu, budak-budak sekarang dah mengamalkan penggunaan bahasa yang tak sepatutnya digunakan, lagi-lagi pada umur yang seawal itu. Contoh dalam umur 4 tahun, 6 tahun, 5 tahun, umur tersebut masih dikira umur yang agak muda dan agak awal untuk penggunaan bahasa yang tak sesuai. Dan penggunaan bahasa tersebut dah membawa kepada pembentukan akhlak yang teruk. Macam yang kita boleh lihat pada hari ini, adab kanak-kanak pada hari ini agak kurang memuaskan. Contoh terhadap ibu bapa, terhadap rakan-rakan, apatah lagi pada guru, kepada orang yang lagi tua. Mereka boleh meninggikan suara, memaki, walaupun darjah 1 iaitu 7 tahun pun boleh memberikan bahasa kesat terhadap guru pada zaman sekarang. Yang kita boleh rumuskan daripada soalan-soalan tadi, kita rumuskan lagi sekali. Penggunaan bahasa ni membawa kepada pembentukan akhlak. Jadi pembentukan akhlak kita dia bergantung kepada cara kita menggunakan bahasa, cara kita mendidik diri sendirilah. Kalau kita menggunakan bahasa yang baik, insya-Allah kita dapat menjadi diri sendiri dalam posisi baik. Kalau kita menggunakan bahasa yang kesat, semoga dijauhkan. Kita akan dapat lihatlah diri kita yang agak kurang memuaskan pada diri sendiri. Okay.
pada hari ini. Oh, rumusan lah. Rumusan. Okey, Rumusan soalan yang kita dulu. Rumusan individu. Okey. Pada pandangan saya, rumusan yang saya akan buat ni akan menekankan tentang peranan ibu bapa dan peranan diri sendiri dalam mengelakkan penggunaan bahasa kasar dalam berdosa. Sebab alat tu terbentuk bermula dari rumah, dan alat tu juga terbentuk mula dari diri sendiri. Sebab kalau kita boleh fikir dengan logik dan waras, kita takkan ikut dengan benda yang boleh memesongkan kita di penggunaan bahasa kasar. Ibu tu juga peranan. Contoh, jangan membiarkan anak diorang bergaul dengan kawan yang tak sepatutnya, yang boleh memberi pengaruh yang buruk terhadap anak diorang. Lepas tu, ibu juga janganlah terlalu manja kat anak-anak diorang. Sebab kalau terlalu manja, nanti anak-anak diorang akan jadi lebih teruk dan boleh menjejak pada diorang pada masa yang akan datang. Diorang juga boleh akan jadi lebih dalam bahasa Melayu yang terkenal kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. So, dengan macam itu nanti lebih banyaklah orang akan menyakiti dengan anak diorang. So, anak diorang akan dapat dosa. Saya suka bila Zain rumuskan tentang adab tu dia bermula daripada rumah. Bagus pernyataan tu. Macam dalam Islam juga ataupun dalam mana agama saya percaya Awal kanak-kanak juga. dalam pendidikan awal kanak-kanak dia juga menekankan tentang Pengajaran yang bermula betul dari buah. dan dalam pendidikan juga kalau kita belajar setinggi mana pun belajarlah kita dapat PhD. Kita dah bertahun-tahun kita berkukus rumus belajar tapi kita tak ada adab, Tak boleh juga. kita tetap benda tu tetap tak boleh juga. Tetap kita tak boleh digelari sebagai seorang individu yang cemerlang. Baik. Apa yang saya nak rumuskan pada podcast kita pada hari ini, adab tu bermula daripada penggunaan bahasa yang baik daripada seseorang. So kita dapat lihat, jadi apa yang kita dapat lihat, adab penggunaan bahasa yang baik dapat membentuk adab dan akhlak yang mulia kepada seseorang. Okay, so yang terakhir yang saya ingin rumuskan, teknologi juga memainkan peranan yang penting dalam pembentukan adab. Dia selari dengan penggunaan bahasa. Bila teknologi dan penggunaan bahasa yang baik, maksudnya selari, so adab tu akan dapat kita dapat membaik pulihlah adab tu dengan sebaik-baik. Jadi Ada apa-apa lagi isi daripada kamu dua? Saya kata pada hari ini adab mencerminkan diri sendiri. Sekian, terima kasih. Saya Jan, saya Fayad, Saya Amin. sampai jumpa sampai jumpa lagi dalam episod seterusnya. Yeah.